Halo guys, korang tengok sini. Sini P, dekat display panel masih lagi N. Aku gerak-gerakkan gear pun dia still tak bergerak juga, dia still N juga walaupun dah dekat P. Ni maknanya kemungkinan dalam ni dia punya level gear tu dah loose dah pecah dah. Tengok dia tak fungsi. So, apa yang aku perlu buat? Kita tunggu towing datang. Tu dia, towing dah mari dah sampai dah. Okey, kita tolak dia naik towing. Sekarang dah sampai rumah. Dah malam dah pun. So, nak repair pun dah malam. So kita tunggu esok je, baru kita cek betul-betul apa masalah dia. Korang tengok sini dah P tapi dekat display panel masih lagi N. Mari kita cek apa masalah dia. Sebelum tu kita kena release gear dulu dari N ke P secara manual. Buka bonnet boot depan, kemudian kita tolak benda ni. Ni kita tolak dia sehingga ke bawah sekali. Sekarang kita tengok kat meter panel, dia dah bertukar pada P. Korang kena bukakan semua ni dulu, baru kita boleh cek apa masalah dia. So, korang buka tu kena hati-hatilah, jangan sampai ada yang patah ataupun terserepih pula. Ni dia masalah kita dah jumpa, dah tak melekat pun dekat tuas gear. Macam tu je. Okey, inilah yang pecahnya. So kita tahulah punca dia. So macam mana kita nak masuk sini? Ni kita tolak je ke depan. So yang kita nak pasang ini barang. Ini dia barang dia. Ini dia panggil bush gear lever. Sekarang kita pasang dia. Mula kita masukkan dia sini. Tekan itu je. Ketat juga. Mungkin guna plier ni. Okey, dah masuk dah. Dah masuk. Kiri kanan dah masuk. So masukkan situ. Dah. Kita letak kain untuk mengelakkan daripada washer ni terjatuh ke bawah. Nampak ni? Okey, lepas tu alamak, kain kak lah pula. Dah sangkut. Kena screwdriver je lah tu. Lagi sikit. Okey. Okey, dah masuk dah. So dah masuk, dah ketak dah. So kita cek lah kemasan dia. So sekarang dekat P kita start enjin. So kita test. Okey, menjadi selesai lah. Okey, selesai. Okey, mari kita pasang balik.